Halo, saudara semua. Nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Honda Civic 1.8 tahun 2009, facelift auto modern dia. Okey lah, mari kita tengok yang indicator condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang kita jalan satu lau. Bagi customer tahu ini kereta India lah tanah dekat luar macam mana. Okey, let's go. Okey, you boleh nampak lah ini kereta cat memang kita ada cat lain ni cat lah. Itu macam siding ni cat. Ini special ni cat lah. Lim pun sudah kena pasang. Cat tak payah buat apa lagi. Memang sudah cantik ini kereta. So sekarang saya pelan-pelan jalan satu lau, bagi tengok dulu. Boleh nampak lah. Tengok lin dia. Cantik-cantik ini kereta. Sama sekali ya. Nampak lampu depan ini cover saya sudah kena tukar lah. Baru-baru tengok. Memang baru, memang cun-cun lah. Tengok lin dia. Nampak cermin so okey juga, tak ada kena pizza apa, semua clear. Sampai atas momom satu kali sudah tak habis. Nampak dim dia, okey. Memang cantik, dia pakai size 225, 45, 17 enjin. Tayar memang kau-kau lagi lah, ada lagi dekat 50%. Okey, tengok talam sama sekali pun cantik juga. Okey. Tengok tak ada kemek, tak ada apa-apa Ini kita polish saja ni. Ini boleh hilang ni. Okey. Memang cun lah ini kereta. Okey, depan ni tayar pun lebih kurang ada lagi 30% lah. Okey. Tengok talan sama sekali pun cantik juga. Okey. Kita sekarang tengok dulu, nanti kita pergi test ride ni kereta. Nampak lah ni mecat. Memang styling depan tayar sama juga sebelah 30%. Tengok talan sama sekali. Belakang ni tayar pun ada lagi dekat 50%. Nampak? Okey. Tengok talan sama sekali. Okey. Memang cantik lah ini kereta. Cun lah. Okey, kita tengok dalam. Dalam nampak seat dia sama sekali pun satu kali sudah kena tukar. Memang cun-cun cantik lah tengok. Dia mesin Mugen LL. Take out. Tengok tak? Tepi sama sekali sama juga kita suruh buat ni. Nampak? Semua yang ori. Okey. Kapet pun sama yang original. Bawah pun tengok 100% tak ada kena banjir kereta. Memang cun ini kereta. Nampak tak sama sekali. Okey. Kita sekarang masuk dalam. Okey, kita tengok march dia. March dia jalan 128,412 km sahaja. Service time semua dekat sini. So kita satu lau tengok lagi sekali dalam. Nampak tak interior dalam semua sekali okey tak ada kena cala, tak ada apa-apa semua clear, cantik-cantik juga. Nampak styling pun cantik juga. Tengoklah. Styling dia. Cantik-cantik juga. Ini semua yang original owner tak ada kena tukar apa. Nampak tak sama sekali. Okey. Semua function semua okey lagi ni. Okey. Okey, so kita tengok side mirror. Okey. Simpanan semua okey, tak ada masalah. Buka balik. Okey, power window dia okey juga. Tengok. Okey. Tak ada masalah. Bumper power window, ada test bagi tengok. Okey. Atas momong dia semua sekali semua okey. Tengoklah. Cantik-cantik. Belakang seat pun cantik juga. Nanti kita tengok pergi belakang tengoklah. So sekarang kita tengok depan dulu. Okey. Okey aircon sejuk, tak ada masalah apa. Semua sekali cantik, function semua sekali ada. Nampak? Okey. So kita sekarang tengok untuk belakang ni seat macam mana. Okey. Nampak seat dia belakang pun cantik jugalah. Tengok semua sekali. Lawa-lawa ni kita tengok seat dia belakang. Sama sekali. Cantik-cantik. Bawah kapet semua yang original. Nampak tak? Belakang ini tengok semua sekali sama ni color dia. Tengok tak? Tak ada masalah, tak ada apa-apa, semua clean, cantik. Tepi-tepi sama juga tak ada cara, tak ada apa-apa. Okey, ini gam original sampai bawah pun sama juga original. Okey, nampak tak sama sekali. Very nice kereta ini. Okey. So kita tengok belakang. Tengok tutup pintu pun tengok tak? Fit ini kereta. Okey, so kita tengok belakang. Belakang pun sangat besar juga. Nanti sini boleh taruh berapa liter. Aku pergi kat sini, saya bagi customer tahu lah.
Tanpa tengok tepi semua yang sama ori punya. Ini kam tepi pun sama juga original punya. Okey. Nampak ni. Tengok dalam sama sekali. Okey. Lampu pun tak ada kena apa, tengoklah. Facelift ni lampu dia memang segi macam ada triangle macam ni. Okey. So tengok spare tayar. Semua ada. Set semua barang ada. Bawah pun sama juga original, tak ada kena langgar apa-apa. Ini kita clear. Tengoklah dalam semua sekali. Cun-cun. Tengok bawah. Okey. Tutup balik. Okey, tengok nombor 3 pintu. I pelan-pelan pakai tengok ni. Ini kotor saja. Ini nanti kita boleh kasih lap. Ini pun sama kotor je. I boleh kasih lap. Okey, nampak tepi gam sampai bawah. Tengok kabin dia bawa semua sekali. Cantik-cantik. Tak ada syarat, tak ada apa-apa semua sekali. Tengok sekali seat dia. Okey, memang cun main ni kita. Okey. Tengok lagi sekali. Tengoklah tepi. Semua cantik-cantik juga, tak ada masalah apa punya. Nampaklah ini gam tepi sampai bawah sama juga. Okey. Ni sama sekali original. Tengok. Sama sekali. Kapal pun sama, cantik juga Civic ni. Okey. So kita tengok habis. Kita sekarang mau tengok yang ini engine dia. Sekarang sudah start lah, sengit juga. Okey. Kita sekarang buka tengok. Okey. Boleh nampak. Nanti ini kita berapa cc horsepower, I pergi kat sini, I pakai customer tahu. Kita tengok atas dulu Ini stiker original, kertas dia sama yang ori ni. Tengoklah kertas dia. Okey. Nampaklah tak ada kena buka ni. Tengok semua sekali original. Tengok sini sama juga. Okey, original. Tak ada kena langkah ni. Leha pun sama juga Boleh tengok dalam semua sekali. Engine dia, ABS, bawah itu bersih. Nampak ini bersih semua. Cantik lagi. Pas semua ada jalan. So sekali tengok tak ada leaking, tak ada apa-apa. Tengoklah bawah semua sekali. Okey, ini panel dia semua sekali original. Nampak ini parking dia. Okey. Memang tak ada apa-apa ini kita guna. Okey, cun-cun ini kita. Okey, saya tunjuk tengok bawah. Ada tak leaking, dia boleh tengok betul-betul lah sama sekali. Okey. Tengok sama habis. Tutup balik. Fit. Okay, so sekarang kita pergi test ride ni kita. Bagi customer tahu kereta condition macam mana. Okay, let's go. Okay, so sekarang kita pakai Sibia. Kita nak pergi test ride ni kita. Bagi customer tahu kereta ni condition macam mana. Okay, let's go. Tekan minyak. Okay, kita jalan dulu. Sana depan kita nak test dia punya rise up macam mana. I test bagi tahu rise up dia macam mana. Sini boleh test. Okay, kita sekarang pusing sini test sini. Selepas sini kita kurang. Sekejap ada kereta juga. Baru jika kereta kurang ada satu kereta masuk. Tapi sama lah mau jaga juga. Okay, kita pusing. Kita try dia punya rise up macam mana. Okay, tekan minyak kuat sikit. Tengok. Okay, rise up tak ada masalah. Clear, cantik. Okay, nanti kita pusing balik kita tepan sikit. Tekan minyak kuat. Okay, brake dia. Okay, so okay, brake dia cantik juga brake tak ada masalah apa. Okay, so kita sekarang kostan. Reverse. Tengok reverse gear. Okay, tak ada masalah apa. Clear. Okay, masuk T juga. Pusing balik. Okay, so sekarang kita nak pusing balik. Sekarang kita nak pusing sini. Tadi sudah test kanan, sekarang kiri. Okay, kita try pusing. Okay, tekan minyak. Tengok dia punya gear sama dia punya tu rise up macam mana. Okay, tekan minyak kuat sikit. Okay, lagi sekali kuat sikit. Okay, kuat sikit. Okay, tak ada masalah apa. Clear. Line set kanan kiri, no problem. Okay, so sekarang kita test straight. Tengok macam mana Sama, kita pun nak kasih tahu itu steering light ada bunyi ke tak ada bunyi. Ini steering light dia. Nanti kita lagi sekali test. Okay, so sekarang kita jaga kereta dulu.
Okey, tak ada kereta, kita boleh jalan. Okey, so kita sama jalan untuk belakang sini. Kita nak test limit S-over. Tengah S-over ni bunyi, ada masalah tak? So sekejap, tepat ada kereta, kita kasih dia jalan depan sikit lagi. Kita senang test. Ini ada lubang, kita try tengok. Okey. So okey, fit lagi. Sini tak cantik punya tempat, kita try tengok jalan. Okey juga. Pun cantik juga, tak ada bunyi, tak ada kuat. Kita bagi dia jalan depan sikit lah. Kalau macam ni pelan-pelan, I nak test pun susah sikit. Bagi dia jalan depan lagi. Nanti kita boleh test lah, senang sikit. Dia mau macam mana, dia nak parking sana. Bagi dia jalan dulu lah. Okay. Okay, kita try. Tengok ada lubang-lubang, kita masuk. Okay, so tak ada tak ada bunyi atau orang mau buat. Okay. Tengok, so okey. Okey, sini tak cantik, kita try dengan sini. Tengok. Okey. Very good lah. Okey lah, depan tak ada lagi lah. Kita jalan sini supaya dia lambat sikit. Kita jalan sini lah. Okey. Tengoklah, fit. Ini kita mau masuk pun tak ada buka sini. Okey. Sama, tunggu sekejap. Pakai dia jalan cepat sikit. Nanti kita nak test 5 gearbox macam mana. Ini dia 5 gear, tapi dia tak ada pedal shift lah. Kalau 2000cc, I rasa ada pedal shift. Okey. Okey, tekan minyak. Tengok, steering tak terlali ni. Ini kita memang smooth. Okey. Kalau siapa minat yang ini kita, boleh tekan cuma saya lah. Cari saya. Tengok ini kita, I boleh pakai test ride ini kita. Memang cun ini kita. Okey. Sekarang ini harga pun 20 lebih saja. Okey. So sekarang kita balik ambil outfit lah. Kita bagi tahu ini harga kita nak untuk jual berapa. Okey. Nanti kita jumpa lagi ya. Kita balik outfit dulu. Okey. Okey, so kita sudah sampai ke atas sini ya. Kita parking dulu. Okey, masuk key, brake. Okey, so sekejap aku kasih biat. Okey. So, kawan-kawan semua, kalau yang minat yang ini kereta Honda Civic 1.8 tahun 2009, Prestige Auto modern dia. Kalau patut minat boleh datang cuma saya lah. I nama Andy. Alamat telefon semua dekat sini. Okey. So sekarang kita nak cerita yang ini harga. Yang ini kita harga, kita nak jual set tukar nama sama Puspakom 22,800 sahaja. Kalau siapa peminat ini kita boleh datang cuma saya, tengok ini kita dengan test ride ini kita. Okey See you later. Bye.